Anda ingin fokus dalam simpanan emas atau perak terlebih dahulu? Bagi yang baru sahaja bermula dalam simpanan logam berharga, simpanan emas adalah lebih baik untuk anda kerana permintaan terhadap emas lebih tinggi berbanding perak pada masa ini. Dan emas sebenarnya lebih mudah dijual dan dipajak di banyak tempat berbanding perak. Jadi pastikan fokus anda adalah untuk menambah gram emas terlebih dahulu. Anda boleh meletakkan matlamat simpanan sehingga 1 kilogram emas. Apabila anda sudah capai gram emas yang banyak, anda boleh cuba untuk menabung logam perak. Logam perak harganya agak volatility, bermakna boleh naik tinggi dengan mendadak dan harganya boleh juga turun dengan mendadak. Spread value perak pula melebihi 10%. Berbanding emas, spread value adalah di bawah 9%. Lebih rendah spread value, lebih cepat anda dapat keuntungan. Dan anda sebenarnya tidak perlu risaukan tentang harga kerana emas boleh dibeli serendah RM100 melalui akaun Emascap. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas fizikal, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.